kategori khas inovasi 3R sebanyak RM1,000, guru inspirasi sebanyak RM1,000 dan hero 3R sebanyak RM500. Okey, manakala satu lagi yang kita baru perkenalkan kategori khas anugerah emas iaitu sebanyak RM2,000. Clear ke saya cakap? Ada yang cakap terputus-putus? Okay, jelas Cik Eri, jelas. Jelas lah. Kalau tak jelas maklum lah. Okey, saya terus direct kepada sistem. Nabila buka sistem. Kalau terpilih ke peringkat kebangsaan akan guna pakai data kutipan waktu peringkat negeri atau kena mula semula. Okey, kalau terpilih peringkat kebangsaan kita akan pakai data yang menang di peringkat negeri tu. Hero 3R ni seorang saja wakil untuk setiap sekolah ke Encik? Ya, kalau boleh pilih yang terbaik lah setiap sekolah tu. Dan saya tak tetapkan seorang. Cuma maksimum saya rasa boleh 3 orang. Maksimum boleh hantar 3 orang pencalonan. Tapi make sure yang betul-betul menepati ciri lah. Jelas saya baru dapat masuk melalui link JM yang mana telah info. Okey, saya akan share info-info ni dekat grup Telegram Cik Hadi Kamal. Resip jualan dia ambil kira bermula 1 September 2024. Rugi lah sebab baru hari ni tahu. Ya, selalunya kalau benda ni kita jual, kita simpan resip. So dia ambil bermula daripada tahun lepas 1 September. Okey, sementara saya nak buka dekat macam mana nak daftar, cikgu-cikgu boleh tanya saya. Ada apa-apa yang tak clear tadi? Okey, ni link untuk masuk sistem. Nampak dekat mesej? https link sistem perkis tu. spntb.sbk.my. Okey, cikgu boleh masuk tak link tu? Semua boleh try. Guna handphone pun boleh. Tak boleh. Okey, dia akan naik connection not private. Cikgu tekan advance. Cikgu tekan advance. And then seterusnya. Okey, cikgu tekan advance. Dia akan naik macam tu dulu. Cikgu tekan advance, cikgu tekan kat bawah tu. Ada bawah sekali tu. Lepas cikgu tekan advance, cikgu tengok ada link kat bawah sekali tu. Cikgu masuk dekat situ. Boleh ke? Boleh buka. Ada yang boleh. Kalau yang tak boleh tu, cikgu kena tekan advance. Okey. Cikgu tekan advance, boleh tak? Lepas tu cikgu tengok proses tu spntb.cybercore unsafe. Dia tulis kat situ. Okey. Okey, dia akan naik sini. Cikgu klik dekat bawah tu. Ada ikut website masing-masing. Okey, sehinggalah dia keluar dekat sini. Dia keluar macam ni, page dekat depan ni. Nampak tak? Ya, certificate expired. Kita dalam proses. Kita dalam proses untuk renew. Belum dapat lagi daripada kementerian. InsyaAllah lepas ni boleh masuk direct. Tak maaf ya Cikgu Chong Simun. So okey. Okey cikgu akan nampak log masuk, tekan log masuk tadi. Okey, cikgu akan nampak dekat bawah ni daftar di sini. Nampak tak dekat bawah tu? Daftar di sini. Adakah anda tidak mempunyai akaun? Daftar di sini. Nampak tak? Okey, cikgu klik dekat daftar di sini. Okey, dekat sini cikgu kena isilah jenis sekolah. Okey, pilih satu, sekolah rendah. Okey, pilih Perak Darul Ridwan. Okey, pilih daerah, cikgu daerah mana? Okey. Contoh daerah Manjung, nama sekolah cikgu apa? Cikgu isi full kat sini. Okey. Untuk email guru penyelaras, jangan lupa email kalau boleh satu sekolah ni boleh daftar 5 orang. Maksudnya 5 orang cikgu, lain-lain email boleh masuk untuk satu sekolah. Siapa share? Cikgu lah aku yuk Kim share ke? Okay. Okay, and then bila cikgu dah full isi dekat semua ni. Okay, jangan lupa untuk hantar verified. Selepas cikgu masukkan email guru penyelaras, minta cikgu verify dah isi tapi error dekat nama sekolah. Kenapa nama sekolah cikgu tak boleh isi ke? Ada singkatan ke? Dia tak boleh full lah. Dia kena full lah, dia tak boleh singkatan nama sekolah.
sekolah kebangsaan dah isi full. Dekat situ juga ada nampak, sila masukkan nama penuh. Negeri. Okey, boleh terus isi boleh terus daftar. Sambil-sambil saya Daerah. tengok. Okey. Daerah Krian. Cikgu Siti Hasmah. Nama sekolah. Okey. Bilangan murid macam mana cik? Okey, bilangan murid sekolah cikgu. Ada berapa orang? So maksud bilangan murid ni keseluruhan sekolah cikgu ada berapa orang murid? Sekolah kebangsaan. Untuk bilangan murid ni saya juga akan verify dengan JPN negeri lah nanti. Ada juga sekolah yang silap isi murid dia ada 1000, dia tulis 100. Total murid semua tingkatan ya? Ya betul, total murid semua tingkatan, betul. Boleh daftar kerana tak ada email penyelaras lain. Email cikgu pun boleh. Daftar satu dulu pun boleh. Nama sekolah isi. Ya, tak boleh isi SJKC, kena isi full. Sekolah jenis kebangsaan Cina, kena isi full. Sebab data-data ni akan terus ditarik kepada ECJ nanti. Kalau cikgu dekat ECJ kita nak full lah sekolah jenis kebangsaan Cina. Kita tak nak SJKC dekat email nanti. So dekat situ saya dah tulis lah, sila masukkan nama penuh sekolah yang lengkap. 34350. Cikgu Hasmah boleh mute dulu ke? Pelajar PPKI pun dikira dalam berat per kapita. Ya cikgu, pelajar PPKI juga dikira dalam berat per kapita. Daftar dekat mana? Okey, saya dah tunjuk tadi dekat klik di sini tu. Maaf, email sistem tu kena klik daftar di sini jika tidak mempunyai akaun. Ya betul. Daftar tu pertandingan, maaf ya, baru dapat masuk. Okey, tengok balik dekat depan. Kalau masuk dekat log masuk tu dia ada tulis daftar di sini. Klik dekat situ daftar di sini. Okey, semua murid dapat CJ ke? Okey, untuk kategori utama kita hanya bagi kepada sekolah, maksudnya penyertaan daripada sekolah. Dan murid-murid yang masuk inovasi, hero akan dapat CJ secara individu. Boleh daftar esok? Boleh cikgu. Tapi kalau cikgu daftar sekarang lagi baik, saya boleh tunjuk terus. Okey. Bila cikgu dah daftar, cikgu dah verify cikgu punya email, Nabila masukkan untuk sekolah punya test. Kalau kita daftar lepas tu contohlah kan tak ada penyertaan macam mana tu. Okey, kalau tak ada penyertaan, kita memang tak keluarkan sijil. Sistem akan tengok cikgu at least masuk satu penyertaan dah dapat sijil. Cherry boleh ulang semua, tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk sistem ke? Daftar di link mana ya? Okey, pastekan link SPMTB tu. Satu nama cikgu boleh daftar satu kumpulan. Satu sekolah boleh hantar 5 orang. Kena nama cikgu pembimbing lain. Tak kisah kalau satu cikgu yang hantar 5 grup pun boleh, tak ada masalah. 5 cikgu yang berbeza pun tak ada masalah. Email sekolah boleh masuk email boleh. Email boleh. Email sekolah boleh je masuk email pembimbing, tak ada masalah. Okey. Sama saya pun tak boleh. Yang tak boleh, okey. Tekan link dekat SPMTB tu. Daerah Mualim tiada dalam senarai. Mualim, daerah Mualim saya ambil Tanjung Malim. Daerah Tanjung Malim tak ada ke? Mualim dalam daerah Tanjung Malim Itu daerah yang berasingan, maaf saya bukan orang Perak. Daerah Mualim Okey, saya semak semula. Okey, dah siap daftar. Dah siap daftar. Terima kasih Cikgu Muhammad Azam. Okey, saya akan terang bila cikgu-cikgu dah siap daftar, cikgu-cikgu akan buka, akan naik macam ni tau. Ni contohlah. Okey, dia akan ada 5. Kutipan kita semula, pembudayaan amalan 3R, inovasi 3R, hero 3R, guru inspirasi. Okey, kita masuk satu-satu. Kita masuk dekat kutipan kita semula dahulu. Okey, sekejap. Sebelum tu saya nak jawab soalan tu. Maaf saya tak dengar tadi email sekolah boleh letak email guru penyelaras. Tak, dia ada 2 email kat situ. Email guru dan email sekolah dan juga email guru penyelaras. Cikgu letak dua-dua. Letak email sekolah dan juga email cikgu. Email personal, tak ada masalah. Dan cikgu perlu verify email tersebut untuk cikgu masuk. Untuk cikgu login masuk. Okey, bila cikgu dah masuk kutipan kita semula ni, dia akan naik macam ni Cikgu nampak?
Perhatian, satu resit untuk satu laporan. Maksudnya setiap resit tu cikgu kena satu-satu. Satu resit bila cikgu buat jualan tu, cikgu letakkan tarikh kutipan. Dekat lambang kalender tu. Apa tak? Nabila? Okey, lambang kalender tu cikgu letaklah. Contoh cikgu jualan tu bulan Oktober tahun lepas. Ambil 2024. Okey. Bulan Oktober. Cikgu nampak? Dia start September saja dia on. Okey. Ambil satu. Contoh tarikh. And then cikgu masukkan gambar resit jualan. Macam mana cikgu nak masukkan gambar resit jualan ni? Maksudnya cikgu scan lah dalam PDF. And then cikgu ambil S1, cikgu upload. Okay. And then dekat situ, dekat resit tu ada tulis kan? Cikgu add lah. Cikgu jual apa tadi? Kertas putih ke, kertas campur ke, kotak cardboard, kotak minuman, plastik, PET. Dan cikgu tulis. Contoh kertas putih 100 kilo. Berapa dekat situ vendor beli 1 kilo ni? Contoh RM1. Ataupun RM50 contoh. Okay, RM1000. Okay. Cikgu tambah untuk kedua. Dari resit tu juga cikgu ada jual minyak masak contoh. Minyak masak terpakai. Okay, berapa kilo? 50 kilo. Okay, harga dia RM150. Contoh. Okay. Kalau tak masuk pertandingan kena daftar juga ke? Kalau boleh daftarlah cikgu dan masuklah pertandingan ni. Secara individu atau kumpulan. Atau kumpul semua. Okey, ni untuk kategori utama ni kita kumpul semua. Maksudnya cikgu buat collection semua dan masukkan by sekolah ni, bukan by individu untuk kutipan ni. Dan sebenarnya cikgu pun boleh buat by individu tu di peringkat sekolah. Dan saya masuk balik, sekolah saya dah daftar pada 12 April. Hari ni nak masuk guna link yang diberikan tak boleh. Bagaimana nak buat tu? Boleh cikgu. Kalau cikgu dah, cikgu Wan Rohani. Sekolah? Cemur lah. Boleh cikgu. Cikgu try masuk link yang sama juga. Cuma kena tekan advance tadi tu sebab kita punya HTTP tu dah expired, tengah on the way renew. Boleh saya tahu tahun lepas kalau dapat kutipan tertinggi peringkat negeri Perak berapa? Nanti saya semak semula yang tu ya. Link tu tak boleh masuk, kenapa ya? Link yang mana tu Cikgu Nurin? Upload resit saja, gambar hasil kumpul bahan-bahan perlu tak? Ya, perlu. Gambar juga ada. Cikgu perlu save gambar dan juga resit program dekat Google. Sofina, Nabila. Google Drive. Cikgu nampak dekat situ URL, gambar resit dan program. Pastikan pautan URL Google Drive ditetapkan kepada mode anyone with the link. So cikgu nak bukalah dekat Google Drive. Okey. Masuk dekat Google Drive. Okey. Masuk kat Google Drive. Okey, contoh Nabila masuk. Link website tu tak boleh nak masuk guna phone, PC dan laptop error. Boleh cikgu. Cikgu kena tekan link tak dapat masuk sistem. Sudah tekan advance masih tak dapat masuk. Cikgu tekan advance, cikgu tengok dekat bawah daripada advance tu. Dekat bawah dia ada tulis proceed to spntv.swcode.my. Okey. Bila cikgu dah save, cikgu akan nampak dekat bawah ni. Cikgu dah hantar, cikgu akan nampak, okey, tarikh kutipan cikgu berapa hari bulan? 14 hari bulan 5. So berapa berat yang cikgu dapat, berapa jualan yang cikgu dapat, gambar resit yang cikgu upload tadi dan status. Status cikgu dipulangkan sebab apa? Ni dipulangkan mungkin ada silap key in kutipan ataupun jumlah dia. Dan kalau okey dia akan okey lah, status diterima lah. Okey, setiap kali upload resit cikgu, dia akan naik satu-satu lah ikut tarikh kutipan. Ya, cikgu boleh check balik kat situ sama ada betul ke tak dengan resit-resit yang cikgu hantar. Okey, clear ke untuk kutipan? Okey, kembali back kepada dashboard semula. Nabila. Okey, seterusnya pembudayaan amalan 3R.
Okey, pembudayaan amalan 3R ni maksudnya segala program, aktiviti yang cikgu buat berkaitan dengan 3R, cikgu upload dekat sini. Contoh salah satu paling mudah, cikgu buat jualan dekat vendor, cikgu ambil gambar and then cikgu letaklah dekat situ aktiviti jualan. Okey. Jiran sahabat. Dia pun ada pertanyaan ke? Puan Sahabat dan jiran. Rauzita. Rauzita ada pertanyaan ke? Okey, kita teruskan. So cikgu namakan aktiviti cikgu ni apa-apa aktiviti jualan kita semula, keterangan cikgu masukkan keterangan aktiviti ini dilakukan pada hari Sabtu, dilakukan bersama pelajar tingkatan pelajar darjah 6, darjah 5. So pelibatan murid, guru dan ibu bapa ke atau salah satu contoh murid sahaja atau murid dan guru. Peringkat pelibatan ni adalah peringkat sekolah macam tu. Sama juga kalau cikgu buat aktiviti ceramah, webinar, online, cikgu boleh isi kat sini. Pastikan ada gambar dan keterangan lah. Ada gambar bukti dan keterangan. Dan contoh kalau cikgu ada pelibatan murid dan cikgu dan guru. Okey. Untuk kerjasama agensi, andai kata ceramah cikgu ni ada melibatkan NGO atau pihak luar, cikgu masukkan kat situ. Kalau tidak tulis dia ada. Satu-satu lah, kena edit dulu gambar tu. Okey. Kalau nak sekali 3 edit dulu. Jadikan dia video satu thing tu. Hantar kat saya cuba buat. Okay. And then cikgu hantar dekat bawah. Okay, cikgu hantar dalam untuk pembuktian jangan lupa dekat URL cikgu masukkan contoh cikgu ada ceramah webinar dan dapat sijil, cikgu tulis dekat situ ataupun pencapaian apa-apa cikgu johan untuk pertandingan apa-apa aktiviti cikgu masukkan kat situ dan upload sijil dia. So and then pastikan URL gambar tu dimasuk link dia. So supaya kemudian kita boleh check dekat cikgu punya Google Drive. Okey. Bilangan murid macam mana ya okey, bilangan murid ni cikgu tengok total sekolah cikgu, keseluruhan murid sekolah cikgu berapa orang isi kat situ. Total murid semua tingkatan, ya, total murid semua tingkatan. Boleh daftar kemudian kerana tak ada email penyelaras lain. Boleh cikgu daftar dulu guna email cikgu, nanti penyelaras lain boleh daftar semula. Satu sekolah boleh 5 orang penyelaras, tak ada masalah. Nama sekolah tak boleh isi SJKC, saya dah terangkan tadi. Okey, daftar kat mana, saya dah paste dah. Semua murid dapat sijil ke? Kalau kita daftar contoh kita dapat macam mana? Taklimat penggunaan tu kita semula termasuk juga ke? Link tak dapat. Okey. Taklimat penggunaan tu kita semula termasuk juga? Ya, termasuk. Sebarang taklimat, sebarang program yang berkaitan dengan 3R cikgu boleh masukkan dalam pembudayaan amalan 3R ni. Untuk daftar ni kena guna email siapa? Okey, email sekolah dan juga email PIC. Boleh 5 orang. Tak ada masalah, boleh 5 email. Maksudnya 5 orang cikgu boleh kontrol sistem ni untuk satu sekolah. Make sure cikgu verify dalam email. Selepas cikgu daftar tu, cikgu verify email cikgu. Maksudnya cikgu buka balik kat email, tengok dia akan naik lah untuk pergi, cikgu klik OK, dia baru dia boleh login masuk. Cik macam mana nak tambah guru penyelaras? Tak payah tambah, guru penyelaras tu buka dekat asing dan dia daftar guna email dia. Tak ada masalah. Macam tu je. Misal kata 325 murid adakah semua. Okey. Untuk sijil, kategori utama kita hanya keluarkan kepada sekolah. Dan sekolah boleh keluarkan murid kepada sijil kepada murid-murid. Dan bagi peringkat, bagi kategori inovasi, guru dan juga hero, baru kita keluarkan kepada murid. Clear cikgu? Untuk kategori utama tak ada, kita hanya keluarkan kepada sekolah sahaja. Dah berjaya daftar? Okey, Alhamdulillah Cikgu Siti Asmah, terima kasih dah berjaya daftar. Okey, seterusnya kita akan tengok untuk kategori inovasi 3R. Okey, untuk inovasi 3R ni, format laporan cikgu boleh download dekat situ. Sama ada dalam PDF ataupun dalam Word. Dan dekat sini daripada atas cikgu tengok untuk inovasi cikgu perlu ada gambar inovasi tersebut. Tajuk inovasi kategori guru penasihat ahli kumpulan maksimum 10 orang sahaja. Okey, untuk ahli kumpulan dan guru penyelaras ni akan dapat sijil secara individu.
untuk inovasi 3R. Okey. Kat sini cikgu kena daftarlah nama kelab. Okey, yang ni yang perlu adalah untuk laporan, format laporan. Laporan terpulang ikut aktiviti cikgu nak buat macam mana, tapi item-item ni perlu ada, iaitu pengenalan ringkas mengenai inovasi tersebut, penyataan masalah, bahan-bahan, peralatan, teknologi yang digunakan, keistimewaan inovasi tersebut, kos jika ada, fungsi produk, langkah-langkah penyediaan produk, cikgu lampirkan gambar ataupun video. Kalau boleh dua-dua lagi baguslah. Dan cara kegunaan produk tersebut ataupun cikgu buat pengujian produk lah. So, faedah dan impak produk kepada sekolah, komuniti serta alam sekitar. So, produk inovasi ni kena ada ciri-ciri ni lah. So, jangan lupa juga yang bawah sekali. Seterusnya, perkongsian bersama pihak sekolah. Jika cikgu buat inovasi ni ada kerjasama dengan pihak luar, perlu masukkan juga. Serta kalau ada buat jualan produk inovasi tersebut, perlu dilampirkan juga. Nabila. Okey, seterusnya dekat dalam sistem cikgu perlu isi nama kelab. Dia tak semestinya kelab kita semula. Contoh ada tiga penyertaan daripada kelab geografi. Okey, cikgu masukkan kat situ je, kelab geografi. Nama guru penyelaras tak semestinya cikgu yang handle pekis ni. Contoh cikgu Asmoh, dia PIC untuk pekis, tapi yang buat inovasi cikgu Nurul Syafiqah. So daftar nama cikgu Nurul Syafiqah. So nombor telefon, email, jangan lupa. Dan cikgu-cikgu boleh add on juga nama pelajar, tambah. Ni boleh 10 orang. Okey. Tambah. Dan masukkan dekat sini sekalian kat pengenalan. Sebenarnya dekat bawah senarai produk, cikgu letakkan dekat nama produk tu apa nama produk inovasi cikgu, sedikit keterangan produk, URL video dan juga URL laporan. URL video dengan laporan ni cikgu mestilah letakkan dekat Google Drive. Dan cikgu hanya paste URL sahaja, link sahaja. CJ pelajar dalam PAJSK peringkat apa ya? Okey, kalau menang untuk inovasi, guru dan hero adalah peringkat negeri. Untuk kategori utama tu, kalau cikgu-cikgu masukkan, saya rasa dapat di peringkat sekolah lah. Sebab kita hanya memberi pengiktirafan kepada guru, kepada sekolah saja untuk kategori utama. Okey. Laporan video penghasilan dan penggunaan produk, video durasi tidak melebihi 2 minit. Okey, ni ada untuk 2 minit. Maksudnya video cikgu buat tu, cikgu boleh buat secara video ataupun secara slide, tak ada masalah. And then cikgu hantar. Cikgu juga boleh tambah nama guru. Okey, untuk kata 2 orang guru yang handle untuk inovasi ni, cikgu tambah 2 orang. Ada button tambah dekat situ Sebenarnya bila cikgu dah hantar, dia akan naiklah kat sini senarai rekod inovasi. Senarai rekod inovasi yang cikgu hantar. Dekat bawah ni, cikgu boleh check semula. Okey, tadi kelab geografi. Okey, cikgu yang hantarlah cikgu Hanan, nombor telefon dan email dia. Dan dia menunggu pengesahan lah daripada pegawai negeri. Okey, untuk negeri Perak, pihak HQ sendiri akan sahkan lah semua aktiviti untuk negeri Perak. Okey. Baik. Sebenarnya kita akan tengok kategori hero 3R. Okey, adakah program yang dikira dalam SAKS? Apa tu? SKS tu. Maknanya kalau masuk tapi tak menang, memang maka sijil hanya peringkat sekolah saja ya. Untuk tak menang peringkat sekolah, ya betul. Untuk tak menang pengiktirafan tu di peringkat negeri. Cuma untuk murid di kategori utama tu hanyalah peringkat sekolah. Tapi penyertaan adalah di peringkat negeri. Kalau produk inovasi tu memang penyelaras yang jadi ketua kelab bolehkah? Boleh. Produk inovasi kalau memang penyelaras yang boleh jadi ketua kelab boleh, tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh. Tadi saya terang, maksudnya kalau cikgu lain pun boleh juga. Selalunya yang ketua adalah inilah guru penyelaras ketua kelab lah. Untuk inovasi 3R, berapa orang murid satu kumpulan? 9 orang murid dan 1 orang guru penyelaras. Maksudnya 10 orang satu kumpulan. Nak minta link kehadiran. Okey, pastekan link kehadiran. Okey, untuk format laporan hero 3R kita tengok kat sini sama juga tadi macam inovasi. Dia akan ada borang pencalonan. Dekat sini cikgu kena isilah. Cikgu boleh muat turun contoh laporan ni. Ni pun atas kreativiti cikgu lah. So kita hanya bagi guideline macam ni nak daftar, macam ni nak isi.
Okey, nama, nombor kad pengenalan, umur, jentina, nama sekolah, kod sekolah, darjah, alamat, perwatakan murid, ahli kelab kita semula ke tak, cikgu kena isi semua ni lah. Cikgu kena kenal pastilah murid yang berpotensi ni. So dekat situ je kena isi kejayaan dan penglibatan serta sumbangan murid tersebut. Ini sebagai contoh, mewakili sekolah dalam pertandingan pidato bertemakan alam sekitar. Pencapaian dia peringkat negeri. Kejayaan dia sebagai pencapaian. Program dan CJ penyertaan semua dikira daripada September 2024. Ya betul, bermula September 2024 sehingga tarikh tutup. Jika guru ingin masuk pertandingan, satu kumpulan berapa orang boleh join? Jika guru ingin masuk pertandingan. Okey, untuk inovasi ke cikgu? Cikgu Iswari. Untuk inovasi, dia maksimum satu grup 10 orang. Dia kata cikgu dah 2 orang, murid 8 orang lah. Tapi selalunya kita akan buat 1 orang guru, 9 orang murid, terpulang bergantung kepada cikgu. Satu kumpulan 10 orang saja. 9 orang murid, 1 orang guru penyelaras. Okey. Okey, selepas cikgu dah masuk semua pencapaian dan kejayaan, cikgu perlu masukkan juga gambar lah, gambar penerangan. Seterusnya lampirkan sijil. Jangan lupa lampirkan sijil. Seterusnya pengesahan. Ini guru penyelaras boleh sahkanlah murid. Satu sekolah boleh hantar 3 kumpulan. Berapa kumpulan? 3 kumpulan sahaja cikgu. Penyertaan murid macam esei alam sekitar berkaitan saya. Ya, boleh cikgu Rosliana, boleh, tak ada masalah. Sebarang penyertaan apa-apa yang berkaitan dengan alam sekitar dan kita semula ni cikgu boleh masukkan, boleh sertai, tak ada masalah. Okey. Okey, back semula borang perjalanan Aero Tegal Universiti Tegal muat turun. Okey, dalam sistem saya dah tunjuk tadi dekat atas. Cikgu Naziatul Akmal. Okey, dekat atas ni. Back balik dekat sistem. Okey, cikgu tengok dekat atas kali tu. Muat turun format laporan Hero 3R. Kalau cikgu nampak sekarang ni, mana-mana yang inovasi, Hero dan juga guru dia akan naik. Yang first kali muat turun format laporan. Cikgu boleh tengok dekat sini. Dah mula September dah ada ke sekolah yang mula program ni? Sekolah semua dah bilang. Okey, dah ada yang mula. Pertandingan perlu pengesahan KPM atau semua pertandingan luar boleh? Masuk pertandingan perlu pengesahan KPM? Tak perlu. Mana-mana pertandingan yang masuk yang berkaitan dengan 3R boleh je cikgu masukkan dekat sini. Maksudnya daripada komuniti ke, ada murid tu dia join NGO ke, boleh je, tak ada masalah cikgu. Dah mula September ada sekolah yang mula program ni. Okey, untuk maklumat cikgu, di negeri-negeri lain dia orang memang dah sustain setiap kali habis pertandingan dia orang dah start buat jualan bulan 10, bulan 11. Dah ada pun. Cuma bila penyertaan buka untuk tahun baru, pendaftaran buka baru dia orang akan key in lah. Okey. Cikgu saya tak dapat buka link ni macam mana ya? Okey. Cikgu daripada SMK Tasik Damai. Boleh cikgu klik situ, cikgu klik advance, and then cikgu scroll bawah sekali, cikgu klik. Ada satu link. Ekonomi kitaran termasuk juga kan? Ya betul. Sekolah ekonomi termasuk juga. CE. Termasuk juga. Okey. Ni untuk Hero. Baik semula untuk guru. Dashboard. Dashboard semula, Sofina. Okey. Okey. Untuk Hero kita akan tengok untuk guru pula. Guru. Okey, ni untuk guru sama juga. Cikgu boleh muat turun format laporan guru. Okey, cikgu tengok dekat format laporan ni bentuk dia. Cikgu boleh isi dekat sini. Okey. Okey, dekat sini pastikan ada gambar cikgu, nama, nombor pengenalan, umur, jentina, nama sekolah. Ni yang perlu diisi lah. Perwatakan guru. Okey, untuk maklumat cikgu, jangan malu untuk calonkan diri sendiri. Tak ada masalah. Jangan malu untuk calonkan diri sendiri. Cuma bila cikgu dah isi semua ni, cikgu perlu dapat pengesahan daripada guru besar ataupun pengetua sekolah lah. Dekat terakhir sekali ada job. Cikgu pastikan cikgu isi penglibatan sumbangan kejayaan. Jika penyelaras pindah sekolah dan negeri, data macam mana nak selesaikan. Okey, ni tak ada masalah sebenarnya. Kalau penyelaras tu pindah, kita akan pindahkan penyelaras tu ke sekolah baru. Kalau dia jadi penyelaras di sekolah baru. Tapi kalau dia tak jadi, kita akan
keluarkan dia daripada sekolah lama, itu sahaja, tak ada masalah. Data memang dekat situ, dekat dalam sistem tak ada masalah. Dia tak berubah dan sebab tu dia boleh daftar satu sekolah 5 orang guru penyelaras. So in case satu cikgu pindah, ada 4 orang lagi boleh masuk sistem, tak ada masalah. Dan sistem tu takkan berubah. Borang perjalanan hero dah ada dekat sistem, dah tunjuk tadi. Sama juga borang perjalanan guru inspirasi juga ada. So ini contohlah borang perjalanan guru inspirasi. So kena masukkan nama program Cikgu Ustai, peringkat Cikgu Ustai, sumbangan sebagai apa, kalau cikgu penceramah ke, guru penyelaras ke, johan apa-apa ke, masukkan kat situ. So pengiktirafan cikgu pernah dapat apa, pernah dapat guru inspirasi ke, guru teknikal ke, apa-apa pengiktirafan yang cikgu dapat, cikgu masukkan. Jangan lupa lampirkan gambar aktiviti 3A sekali. Suara tak ada. Ada yang tak dengar suara saya ke? Saya rasa dah cukup kuat saya cakap ni. Okey ke? Dengar. Cikgu Abdul Hafiz mungkin termute kot saya punya suara. Mohon cek semula, yang lain okey Okey, sebenarnya cikgu-cikgu jangan lupa letakkan gambar. Lepas tu sedikit penerangan lah bawah gambar tu. Contoh cikgu sertai apa-apa pertandingan, cikgu letak gambar memenangi pertandingan apa-apa, pertandingan bahas apa-apa, cikgu letak kat situ. Menyertai webinar peringkat global, cikgu masukkan dekat situ. Okey, jangan lupa lampirkan sijil. Masukkan sijil sekali, scan masuk sijil dan pengesahan guru besar ataupun mengetua. Ini pastikan cikgu-cikgu dapatlah pengesahan guru besar dan mengetua. So dia bersetuju untuk calonkan cikgu dan jangan lupa cikgu hantar. Bila cikgu dah hantar tu dia akan naiklah senarai rekod guru inspirasi 3R. Ini pun cikgu boleh calonkan sebanyak 3 orang cikgu untuk satu sekolah, tak ada masalah. Okey. Back semula ke profile. Safina. Okey. Okey, dekat sini juga kalau cikgu masuk, cikgu tengok ada dekat profile ni untuk kalau kata cikgu nak tukarkan kata laluan boleh dekat sini. So cikgu nak tengok rumusan laporan. So cikgu nak tengok rumusan laporan sekolah cikgu, cikgu boleh tengok dekat bawah ni pakis, cikgu tengok dekat sinilah. Maklumat sekolah cikgu, senarai guru penyelaras. Okey, ni saya cakap ada 5 orang guru penyelaras, cikgu boleh tengok dekat sini. Okey, kat guru penyelaras ni. Ni ada seorang, cikgu Hanan ni dia baru seorang je daftar, ada 4 lagi boleh daftar untuk selaras pergi sekolah dia. Okey, slide ni nanti akan di-share, saya akan share slide ni. Okey, untuk resit jualan, cikgu boleh tengok semua resit yang cikgu dah upload, berapa nilai, cikgu boleh klik dekat resit jualan barang kita semula. Dia akan paparkan balik lah. Andai kata ada satu resit cikgu terlepas, cikgu cek sini, oh terlepas satu resit tak upload, cikgu boleh upload walaupun tarikh tu dah terlepas, tak ada masalah. Ada grup tentang pertandingan ni. Ya, kita ada Telegram. Sekejap cikgu tengok ada link grup Telegram, minta cikgu masuk Okey, sebenarnya sama juga yang lain, program pembudayaan amalan 3A, cikgu juga boleh check dekat situ. Boleh semak semula selepas cikgu upload. Okey, seterusnya inovasi 3R. Okey, kalau menunggu pengesahan pegawai negeri. Okey, dekat sini maksudnya kita masih dalam semakan. Maksudnya apa yang cikgu upload tadi tu kita tak sahkan lagi, kita masih dalam semakan. And then bila kita dah sahkan, dia akan naik status kat tu telah disahkan lah. Untuk hero dan guru, seorang satu sekolah atau berapa ramai boleh ambil bahagian. Okey, kita hadkan sebanyak 3 orang. Untuk hero 3 orang dan guru juga 3 orang untuk satu sekolah. Okey. Tu staff saya ada pastekan link Telegram. Minta join Telegram tersebut. Okey, back kepada dashboard. Ada apa-apa pertanyaan untuk guru inspirasi 3R CJ? Untuk guru tu mesti CJ memula September juga, tak boleh guna CJ 2003 ke? Untuk guru inspirasi 3R, untuk guru inspirasi 3R CJ untuk guru tu mesti bermula September. Okey, untuk sijil segala sijil penyertaan cikgu-cikgu yang nak upload pengiktirafan ni, cikgu boleh ambil 3 tahun ke belakang lah. Tuan tanya apa nama agensi di daerah Hulu Perak untuk sekolah, mohon tong kita semula. Okey, untuk tong kita semula sekarang ni kita dah tak menyediakan tong kita semula. Kita lebih kepada kita buat sendiri tong kita semula tu. Tapi cikgu juga boleh mohon kepada pihak berkuasa tempatan lah di negeri Perak, PBT negeri Perak. Okey. Ada apa pertanyaan? Okey, cikgu juga boleh tengok info berkenaan perkis ni dekat page depan sekali sebelum cikgu login masuk.
ada dekat situ info perkis. Jual besi buruk pun boleh ke tuan? Boleh, jual besi buruk pun boleh. Tapi pastikan vendor tu ada cop lah dan ada nama company. CJ Hero dan Guru Inspirasi dari 23-2015. Ya boleh cikgu, betul cikgu, cikgu Rustiliana. Mana-mana CJ cikgu pergi webinar, cikgu ambil 3 tahun ke belakang. Okay, so dekat sini, dekat kriteria pun ada dekat sini, cikgu boleh baca semula dekat dalam info ni. CJ Guru jika guru pembimbing boleh. Boleh cikgu, boleh masukkan. Lagi ada apa-apa pertanyaan lagi? Semua dah clear ke macam mana nak daftar? Ada ke yang tak boleh masuk lagi sistem perkis ni? Aduh, kita jual lori je. Okey, lepas ni cikgu kalau yang lori datang ambil ke sekolah tu, cikgu minta CJ minta receipt lah dekat dia. Receipt dan juga cop lah. Cop yang ada nama syarikat dia, sebab tujuan dia kita nak barang yang kita jual ni berada di tempat yang sepatutnya lah. So kita tak tahu kalau yang beli secara macam tu saja, barang tu ke mana, ada yang disortingkan semula, ada yang dibuang ke tempat yang tak sepatutnya, bukan di kita semula. So tu tujuan kita nak dapatkan vendor yang berdaftar. Cikgu Zaitun Zai tak boleh masuk sistem ke? Cikgu dah klik ke? Semua browser boleh masuk sistem ni. Boleh try sekali lagi, cikgu klik advance, lepas tu cikgu scroll bawah sekali, cikgu klik link yang kat bawah sekali. Dah klik tak boleh masuk. Cikgu dah klik ke? Dia naik apa cikgu kat situ? Cikgu boleh share screen, saya boleh tengok juga. Yang mana yang tak boleh masuk tu. Okey. Okey, ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan pertandingan ni yang tak clear? Cikgu-cikgu boleh tanya. Saya dah daftar tapi portal saya masih tak dapat dari email. Okey. Cikgu cuba cek dekat email sekolah dan juga email cikgu. Dua-dua email tu cikgu semak. Mungkin dia hantar ke salah satu. Ada tips tak macam mana nak menang? Okey, kategori apa tu cikgu nak menang? Untuk kategori utama ni, kalau jualan cikgu paling banyak, insyaAllah ada potensi untuk menang lah. Cikgu punya kutipan, lepas tu cikgu punya aktiviti banyak, cikgu buat program banyak, cikgu ada buat inovasi dan cikgu masuk segala-galanya kat situ. Tu adalah salah satu tip lah untuk menang. Sangat mudah untuk menang kategori utama ni. Yang boleh tanya. Walau ni dia menang. Okey. Okey, bila tarikh tutup? Tarikh tutup adalah pada 31 Julai. Okey, boleh tak saya nak minta cikgu-cikgu semua on camera sebab kita nak ambil gambar bukti kehadiran. Minta cikgu semua on camera untuk kita ambil gambar bukti kehadiran. Yang menang sebelum ni berapa berat kutipan? Nanti saya akan share lah kutipan di negeri Perak berapa yang menang sebelum ni. Dan juga yang peringkat kebangsaan kita akan share. Okay. Sebelum saya tamatkan taklimat pada petang ni, saya minta cikgu onkan kamera, kita nak ambil gambar kehadiran. Sekejap je kita nak ambil gambar kehadiran. Masuk live. Okey. Oh. Dah offside dah. Okey. Okey. Cikgu-cikgu boleh tanya saya, ada link kehadiran? Saya akan pastekan link kehadiran. Okey, minta cikgu jangan lupa isi link kehadiran dan jangan lupa masuk grup Telegram, dan sebarang pertanyaan lepas ni cikgu tak faham, cikgu boleh tanya direct melalui dalam grup Telegram tersebut dan saya akan jawab
Itulah, dan dekat dalam grup Telegram tu ada semua guru-guru di seluruh Malaysia lah, bukan negeri Perak saja, seluruh Malaysia ya. Okey, saya rasa sampai dekat sini saja taklimat saya berkaitan dengan pertandingan Perkis untuk tahun 2025. Okey, ada apa-apa daripada Puan Izlin tak? Last. Kalau tak ada apa-apa. Tak ada apa ikat jari, tak ada apa. Saya cuma mendoakan semoga usaha sekolah-sekolah kita ni di Perak ni dipermudahkannya dan semoga sekolah yang berjaya itu dapat menempa nama di peringkat kebangsaan lah. Saya mengharapkan Perak InsyaAllah. InsyaAllah. dapat menempa nama di peringkat kebangsaan. Terima kasih Encik Ari, apa-apa nanti kita kongsikan bersama. Baik, terima kasih Puan Izlin. Besar harapan pihak JPM untuk sekolah-sekolah untuk menang di peringkat kebangsaan, dan saya pun mengharapkan tahun ni ada penyertaan Perak di peringkat kebangsaan. Okey, saya sudahi taklimat saya pada ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang join. Terima kasih semua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih semua yang hadir.